maybe lah what would help them adalah some sort of acknowledgement on the part of Datuk Seri Najib or his people that something wrong happened about 1MDB. Ini memang akan membantu, dan saya pernah ada perbincangan dengan kawan-kawan di PH tentang isu ni, dan mungkin ini adalah satu penyelesaian kepada isu bosku, di mana bosku boleh ada satu deal di mana saya mengaku salah untuk kes 1MDB yang sedang dijalankan di mahkamah, dan pada masa yang sama Perdana Menteri PMX juga boleh mendapatkan persetujuan dan menyokong apa-apa permohonan untuk house arrest ke ataupun full pardon. Kerana saya rasa pemimpin pemimpin PH boleh juga terima kalau admission ataupun pengiktirafan tu dibuat, dan pada masa yang sama penyokong PH juga akan kata he has done a certain amount of prison. And KJ, saya rasa di kalangan pengundi Melayu pun yang luar UMNO yang mungkin masih susah nak terima Datuk Seri Najib ni, benda tu pun boleh membantu.